Nama saya Amelia Lauren, ketua chef dan pemilik Le Sceptre di Paris, restoran yang telah mempertahankan 2 bintang Michelin selama 7 tahun berturut-turut. Semua orang dalam industri ini tahu, saya tidak pernah membenarkan sesiapa pun mengajar saya tentang rasa. Pada hari itu, di dalam bilik mesyuarat berdinding kaca di sebuah bangunan pejabat di arondismen ke-8, Encik Izam, pelabur terbesar saya, melemparkan satu fail ke atas meja. Amelia, kalau awak masih berkeras bahawa tiada masakan Asia yang setanding dengan Perancis, saya cabar awak buka sebuah restoran Malaysia di Paris. Jual satu menu sahaja, nasi ayam Hainan. Kalau tak terjual 1,000 pinggan pada hari pertama, saya akan tarik semua pelaburan saya dari Le Sceptre. Saya ketawa sinis. Nasi ayam Hainan, ayam rebus dengan nasi yang dimasak dengan lemak ayam, makanan biasa yang dijual di tepi jalan di Kuala Lumpur? Setuju. Jawab saya pantas. Saya akan tunjukkan pada awak, makanan murah seperti itu tidak akan laku di Paris. 2 minggu kemudian, saya menaiki penerbangan kelas perniagaan dan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Udara panas dan lembap menerpa sebaik sahaja saya melangkah ke balai ketibaan. Saya terus merungut sendirian, kenapa panas sangat ni? Kenapa bau rempah ratus sudah menusuk hidung, padahal belum sampai ke kaunter imigresen lagi? Teksi membawa saya ke pusat bandar. Pemandunya bercakap, Inggeris dengan pelat yang pekat, mana mahu pergi cik? Hotel Aria Bukit Bintang, jawab saya ringkas. Sepanjang perjalanan saya memandang keluar tingkap. Kesesakan lalu lintas begitu teruk. Kereta tidak bergerak hampir sejam. Asap egsos berkepul-kepul. Papan-papan iklan dalam tulisan Jawi dan Rumi memenuhi pemandangan. Saya mengeluh, negara ni tak teratur langsung. Malam pertama di hotel, saya membuka komputer riba untuk memeriksa email. Encik Izam telah menghantar pesanan. Jangan lupa, hari pembukaan pada 15 November. Saya dah tempah semua media. Kalau tak sampai 1,000 pinggan, semuanya tamat. Saya menutup komputer dan berbaring di atas katil. Fikiran saya dipenuhi imej makanan Malaysia yang pernah saya lihat dalam dokumentari. Meja plastik, kerusi lipat, ayam rebus yang terapung di dalam kuah, sambal cili yang pekat, saya tersenyum sinis. Mana mungkin warga Paris akan makan makanan seperti itu? Keesokan paginya, saya bangun awal untuk bertemu dengan Mak Cik Fatimah, pemilik gerai nasi ayam terkenal di kawasan Kampung Baru. Gerai dibuka pukul 7 pagi, saya tiba pukul 8. Barisan pelanggan begitu panjang sehingga melimpah ke jalan raya. Saya memandang dengan rasa jelik, kenapa mereka perlu bersarapan di atas meja plastik di tepi jalan. Di Perancis, kami menikmati croissant dan espresso di kafe-kafe yang indah. Mak Cik Fatimah keluar sambil tersenyum lebar. Selamat pagi Cik Amelia, datang nak belajar buat nasi ayam ya? Saya hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Mak Cik Fatimah menghulurkan sudu dan garpu. Cuba rasa dulu, jangan terus buat penilaian. Saya menyuap nasi ayam itu buat kali pertama. Isi ayamnya lembut dan licin, sambal cilinya pedas, masam dan manis secukup rasa. Nasinya wangi dan berlemak, tetapi riak wajah saya tetap kosong. Biasa saja, kata saya dalam bahasa Inggeris. Mak Cik Fatimah ketawa kecil. Biasa, tapi orang datang makan setiap hari. Saya menghabiskan masa seminggu itu berjalan di pasar borong, melihat orang merebus ayam, melihat orang menumbuk sambal, melihat orang memotong timun. Segalanya nampak terlalu mudah. Tiada teknik yang rumit, tiada sos yang perlu direnih selama 3 hari, tiada foie gras, tiada truffle. Hanya ada ayam kampung, beras wangi dan rempah ratus yang baunya begitu kuat sehingga saya terpaksa menutup hidung. Pada malam Jumaat, saya duduk di bilik hotel, membuka resepi yang saya catat. Saya cuba memasaknya sendiri buat kali pertama di dapur kecil bilik itu. Rebus ayam, tanak nasi, buat sambal. Bau halia dan bawang putih memenuhi seluruh bilik. Saya merasanya dan mengerutkan dahi. Ada sesuatu yang kurang. Saya tambah garam, tambah gula, tetapi semakin ditambah, semakin rosak rasanya. Keseimbangannya tidak sama seperti yang dibuat oleh Mak Cik Fatimah. Saya melemparkan sudu ke dalam sinki dan terduduk di lantai. Buat pertama kali dalam 10 tahun saya berasa seperti seorang pelatih. Kenapa masakan semudah ini pun saya tidak boleh buat sebaik penjual di tepi jalan? Saya mencapai telefon dan menghubungi Encik Izham. Saya akan balik ke Paris esok. Apa dah jadi? Soalnya dengan nada geli hati. Tak ada apa-apa,
jawab saya. Saya cuma dah tahu, benda ni memang tak akan laku. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Bau halia segar yang Makcik Fatimah masukkan ke dalam supnya masih melekat di hidung saya. Saya bangun dan membuka tingkap. Angin malam yang hangat bertiup masuk. Dari jauh, kedengaran sayup-sayup lagu Melayu klasik dari sebuah restoran mamak. Saya berdiri memandang jalan raya yang masih sibuk walaupun sudah pukul 2 pagi. Semua orang kelihatan gembira dengan makanan yang berharga RM5 sepinggan. Esok aku balik Paris. Semuanya akan tamat, bisik saya pada diri sendiri. Tetapi jauh di sudut hati, saya merasakan satu getaran kecil, seolah-olah ada sesuatu yang akan berubah tanpa saya sedari. Pesawat mendarat di lapangan terbang Charles de Gaulle pada waktu subuh. Hujan renyai-renyai membasahi seluruh Paris. Saya berjalan keluar dari lapangan terbang dengan perasaan lega. Kembali ke dunia yang saya kenali. Jalan raya yang luas dan bersih, kereta yang senyap dan bau kopi yang harum dari setiap kafe di penjuru jalan. Tetapi bau halia segar dari Kuala Lumpur masih melekat di hidung saya, enggan hilang. Encik Izam sedang menunggu di Le Sceptre. Dia sedang memeriksa bahagian depan restoran yang sedang diubah suai. Papan tanda baru yang putih bersih tertulis nasi ayam Paris dengan tulisan hat berwarna merah yang menonjol. Lagi 10 hari, katanya sambil tersenyum. Saya dah siapkan semua media. Le Monde, Le Figaro, BBC Perancis. Semua orang nak tahu sama ada chef 2 bintang Michelin betul-betul boleh jual nasi ayam. Saya memandang papan tanda itu dan berasa seperti ditampar. Saya masih boleh tarik diri? Tak boleh, jawabnya pantas. Kontrak dah ditandatangani. Minggu itu, saya bekerja seperti orang gila. Saya memilih 10 orang kaki tangan, melatih mereka membuat nasi ayam mengikut resepi Makcik Fatimah dengan tepat. Tetapi, tidak kira berapa kali kami cuba, rasanya masih tidak menjadi. Kadang-kadang nasi tawar, kadang-kadang sambal terlalu masin, kadang-kadang ayam kering. Kaki tangan mula berbisik sesama sendiri. Chef tertekan sangat ke? Pada malam Khamis, sehari sebelum pembukaan, saya duduk sendirian di dapur pada pukul 2 pagi, merebus ayam untuk kali ke-20, bau halia segar tercium lagi. Saya mengangkat sudu untuk merasa sup dan tanpa sedar, air mata saya mengalir. Ini bukan rasa masakan Makcik Fatimah, ia kekurangan hati. Saya mencapai telefon dan menghubungi Makcik Fatimah pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Makcik, kenapa nasi ayam saya tak sedap macam makcik punya? Suara di hujung talian senyap seketika, kemudian kedengaran ketawa kecil. Amelia, nasi ayam tu sedap bukan sebab resepi. Ia sedap sebab kita masak untuk orang yang kita sayang. Makcik masak untuk pelanggan setiap hari macam keluarga sendiri. Kamu masak untuk apa? Saya terdiam. Telefon terlepas dari tangan saya. Keesokan paginya, saya membatalkan latihan mengikut resepi yang ketat. Saya menyuruh pasukan saya meletakkan sepenuh hati dalam setiap langkah, hiris timun sama nipis, rebus ayam dengan api yang paling perlahan. Tumbuk sambal guna lesung batu, bukan pengisar. Dan yang paling penting, saya suruh semua orang merasanya sebelum kedai dibuka dan bertanya, kalau mak kita yang makan, sedap tak? Hari pembukaan tiba 15 November. Cuaca sejuk 8 darjah Celsius, hujan renyai sejak pagi. Saya berdiri di hadapan pintu restoran pada pukul 8.30 pagi. Barisan orang sudah panjang sejak malam tadi. Ada rakyat Malaysia di Paris, pelajar Perancis yang pernah melancong ke Malaysia dan pelancong yang terdengar berita itu. Tepat pukul 9 pagi, pintu dibuka. Orang ramai meluru masuk seperti ombak. Nasi ayam 1. 2 pinggan, bang. Bungkus 1. Boleh tambah sup. Dapur tidak menang tangan. Periuk nasi ketiga habis dalam masa sejam pertama. 500 ekor ayam yang disediakan habis terjual dalam masa 2 jam. Pasukan saya berlari sehingga berpeluh. Saya berdiri di hadapan dapur, menjerit arahan seperti ketika pertama kali membuka restoran Michelin saya. Tengah hari, jualan melepasi 1,000 pinggan. Pukul 2 petang, 2,000 pinggan. Pukul 4 petang, 3,000 pinggan. Semua habis licin. Orang masih beratur panjang di luar. Polis terpaksa datang mengawal keadaan. Ada yang merakam video dan memuat naiknya ke TikTok dengan kapsion, barisan nasi ayam lebih panjang daripada barisan Louis Vuitton. Encik Izham menelefon dengan suara terketar-ketar. Amelia, 3,000 pinggan, 3,000.
Saya berdiri basah kuyup di hadapan pintu, memandang orang yang masih menunggu walaupun makanan sudah habis. Seorang wanita tua Melayu mengangkat tangan. "Terima kasih, Chef. Sedap macam dekat Malaysia." Tanpa sedar, saya membalas dengan menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Malam itu, restoran ditutup pada pukul 9 malam. Pasukan saya terduduk keletihan di lantai dapur. Semua orang ketawa hingga mengalirkan air mata. Saya mengangkat segelas jus oren. "Untuk Mak Cik Fatimah." Semua orang turut mengangkat gelas. Saya mengeluarkan telefon dan menghantar mesej kepada Mak Cik Fatimah. "Mak Cik, hari ni 3,000 pinggan." Mesej dibalas serta-merta. "Tahniah, Nak. Nampak tak? Bila hati dah sampai, rasa pun sampai." Saya terduduk di lantai dapur, menangis sekali lagi. Kali ini bukan kerana kecewa, tetapi kerana sedar bahawa saya baru sahaja tewas kepada sepinggan nasi ayam berharga RM5 dan pada masa yang sama memenangi hati seluruh warga Paris dalam satu hari. Bau halia segar masih berlega di udara. Kali ini ia bukan lagi bau yang mengganggu. Ia adalah bau kekalahan yang paling indah dalam hidup saya. Keesokan paginya, saya bangun di apartmen saya di tingkat 5 di Le Marais. Hujan masih turun tanpa henti. Telefon saya bergetar tanpa henti sejak pukul 5 pagi. Mesej daripada Le Figaro, Chef Lauren, "Kami mohon temu bual segera." Video barisan nasi ayam sudah mencecah 10 juta tontonan. Mesej daripada Encik Izham Amelia, "Saya batalkan penarikan dana. Boleh saya tambah pelaburan 3 kali ganda?" Saya duduk kaku di atas katil. Tangan saya menggeletar sehingga kopi tertumpah di atas cadar putih. Saya membuka tingkap. Angin sejuk bertiup masuk bersama bau croissant dari kedai roti di bawah. Tetapi di kepala saya masih terdengar suara Mak Cik Fatimah. "Bila hati dah sampai, rasa pun sampai." Saya mencapai telefon dan menghubungi Le Figaro. "Boleh tangguhkan temu bual ke pukul 1 petang?" "Boleh, Cik. Tapi Chef perlu bersedia." Seluruh wartawan Paris sedang menunggu. Saya mandi dan memakai kemeja putih yang ringkas. Tiada solekan, tiada minyak wangi mahal. Hari ini saya hanya mahu menjadi Amelia, orang yang pernah beratur membeli nasi ayam di Kampung Baru. Pukul 11 pagi saya berjalan kembali ke restoran. Papan tanda tutup sementara, stok habis masih tergantung, tetapi di hadapan pintu terdapat longgokan bunga dan nota-nota tulisan tangan. Satu nota daripada seorang kanak-kanak dalam tulisan Jawi. "Terima kasih kerana membuat saya rindu pada rumah." Saya tunduk mengambil nota itu. Air mata saya bergenang tanpa sedar. Tepat pukul 1 petang, bilik sidang media di Hotel Sofitel penuh sesak dengan wartawan. Kilauan lampu kamera menyilaukan mata. Seorang wartawan BBC bertanya dahulu, "Chef Lauren, adakah anda menjangkakan akan menjual 3,000 pinggan pada hari pertama?" Saya berdiri diam seketika, kemudian menundukkan kepala sedikit seperti yang saya lihat Mak Cik Fatimah lakukan. "Tidak, saya tidak jangka." Gelak tawa kedengaran di dalam bilik itu. Tetapi apa yang lebih tidak saya jangkakan ialah warga Paris sanggup beratur dalam hujan selama 2 jam untuk makan sepinggan nasi ayam berharga €15. Wartawan Le Figaro bertanya lagi, "Dan kenapa memilih nasi ayam, bukan tom yam atau char kway teow?" Saya mengeluarkan telefon dan membuka gambar Mak Cik Fatimah, gambar yang diambil pada hari terakhir saya di gerainya. Dia tersenyum lebar sambil memegang sepinggan nasi ayam. "Kerana Mak Cik ini," kata saya sambil menunjukkan telefon itu kepada kamera. "Dia menjual nasi ayam berharga RM5 sepinggan selama 40 tahun. Dia beritahu saya, kalau masak dengan hati, sesiapa pun akan rasa sedap." Bilik itu senyap sunyi. Seorang wartawan TV Perancis bertanya dengan suara sebab, "Adakah chef akan kembali memasak masakan Perancis seperti dahulu?" Saya tersenyum. "Ya, saya akan kembali. Tetapi kali ini, saya akan letakkan halia dari Malaysia dalam sos beurre-blanc saya. Dan saya akan letakkan hati dalam setiap hidangan seperti yang Mak Cik Fatimah lakukan." Tepukan gemuruh bergema. Petang itu, saya menaiki penerbangan kembali ke Kuala Lumpur. Kali ini bukan untuk membuktikan apa-apa, tetapi untuk memohon maaf. Pesawat mendarat di KLIA pada pukul 2 pagi. Saya menaiki teksi terus ke gerai Mak Cik Fatimah. Gerai sudah tutup, tetapi lampunya masih menyala. Mak Cik Fatimah sedang duduk di hadapan gerai, mencuci periuk. Saya turun dari kereta. Hujan turun renyai-renyai, sama seperti hari pertama saya tiba.
Makcik Fatimah memandang ke atas dan tersenyum lebar. Dah balik, nak. Saya tunduk dan mencium tangannya. Air mata saya mengalir deras. Saya minta maaf, makcik. Saya pernah pandang rendah pada nasi ayam makcik. Makcik Fatimah mengusap kepala saya. Tak apa, nak. Orang kalau tak tahu, memang akan buat silap. Yang penting, kita sedar. Dia membawa saya masuk ke dapur, membuka periuk besar. Bau halia segar tercium lagi. Dia mencedok sepinggan nasi ayam untuk saya. Makan dulu. Lepas makan baru kita sembang. Saya menyuap nasi itu. Air mata mengalir lagi. Kali ini, rasanya benar-benar sampai ke hati. Makcik Fatimah duduk di sebelah saya. Esok, makcik akan ajar kamu buat sambal resepi istimewa. Resepi yang makcik tak pernah ajar sesiapa. Sebab makcik nak kamu bawa resepi ni untuk orang Paris. Saya menundukkan muka. Saya tak layak, makcik. Makcik tersenyum. Umur makcik dah 75 tahun. Makcik nak tengok nasi ayam Malaysia pergi lebih jauh. Kamu boleh lakukannya. Malam itu, saya tidur di rumah Makcik Fatimah. Sebuah rumah kayu satu tingkat di belakang gerai. Bunyi hujan di atas bumbung zinc dan bau halia dari dapur menemani saya. Saya berasa seperti benar-benar pulang ke rumah. Sebelum tidur, saya menghantar mesej kepada Encik Izham. Saya nak buka cawangan kedua di Kuala Lumpur. Kali ini, saya akan jadi pelabur. Mesej dibalas serta-merta. Tahniah, Amelia. Dan terima kasih kerana beri saya peluang merasa nasi ayam paling sedap dalam hidup saya. Saya tersenyum dalam kegelapan. Bau halia segar masih menyelubungi saya. Kali ini, ia bukan lagi bau kekalahan, tetapi bau sebuah permulaan yang baru. Keesokan paginya pukul 5.30, Makcik Fatimah mengejutkan saya dengan suara lembut. Bangun, nak, hari ni kena rebus ayam awal pagi. Saya bangun dengan mamai. Dapur masih gelap, hanya diterangi cahaya lampu Kalimantan kekuningan. Makcik Fatimah yang memakai apron bunga-bunga lama menghulurkan pisau pemotong ayam kepada saya. Hari ni kamu potong semua ayam. 300 ekor. Saya ternganga. 300 ekor, makcik. Makcik tersenyum. Gerai makcik buka pukul 8, tapi orang dah datang pukul 7. Kalau lambat habis nanti. Saya berdiri memotong ayam sejak pukul 6 pagi. Bunyi pisau membelah kulit ayam yang rangup kedengaran jelas. Darah ayam yang masih suam mengalir ke dalam sinki. Bau hanyir bercampur bau halia memenuhi ruang. Tepat pukul 7 pagi, pelanggan pertama tiba. Seorang pakcik penjual tiket loteri. Nasi ayam campur macam biasa ya, makcik. Makcik Fatimah mencedok nasi, meletakkan hirisan ayam, timun dan menabur daun bawang. Setiap pinggan kelihatan sama, tetapi pakcik itu tersenyum lebar setiap kali. Saya berdiri memerhati dan bertanya perlahan, macam mana makcik boleh ingat apa yang pakcik tu suka? Makcik tersenyum. Makcik tengok mata dia pun dah tahu. Kita makan ni macam bagi hati. Kalau kita jaga hati dia, dia pun akan jaga hati kita. Pukul 8 pagi, gerai penuh. Saya berlari menghantar pesanan sehingga berpeluh. Seorang pelanggan, seorang pelajar sekolah menengah, memanggil, "Kak, nak tambah sambal sikit." Saya mencedok sambal tambahan untuknya. Budak itu tersenyum. "Terima kasih, Kak. Esok saya ada peperiksaan. Nak makan sedap-sedap dulu." Saya terhenti seketika, teringat zaman kanak-kanak saya di Paris. Ibu saya tidak pernah menyediakan sarapan, hanya ada croissant sejuk beku dan susu kotak. Saya tersenyum kepada budak itu. "Esok akak bagi telur rebus percuma, ya." Tengah hari, makcik membawa saya ke pasar Selayang. Pasar itu riuh rendah dengan suara peniaga memanggil pelanggan. Makcik Fatimah tawar-menawar harga ayam kampung dengan seorang penjual. "Besar betul ayam hari ni, Kak." Penjual itu ketawa. "Sebab tahu awak nak buat nasi ayam bagi orang Perancis makan." Muka saya merah padam. Makcik Fatimah berpaling kepada saya. "Nampak tak? Semua orang dalam pasar ni tahu pasal kedai kamu di Paris. Semua orang gembira nasi ayam kita terkenal." Pukul 3 petang, makcik membawa saya ke Masjid Jamik. Makcik duduk berzikir di serambi masjid. Saya duduk di sebelahnya. Makcik berbisik perlahan. Makcik berdoa setiap hari. Semoga orang yang makan nasi ayam makcik sentiasa gembira. Saya terdiam, teringat Les Capteurs, tempat saya memasak untuk orang kaya dengan harga 2,000 euro sepinggan, tetapi tidak pernah bertanya sama ada mereka gembira.
Petang itu, Mak Cik Fatimah mengajar saya membuat sambal resepi istimewa menggunakan cili padi, bawang putih dan halia muda ditumbuk di dalam lesung batu sehingga lumat. Tumbuk perlahan-lahan, jangan kuat sangat. Nanti rasanya jadi pahit, katanya. Saya menumbuk sehingga tangan saya lenguh. Mak Cik merasanya dan mengangguk. Boleh tahan, tapi esok mesti lagi bagus. Malam itu, Mak Cik membenarkan saya tidur di bilik sebelah dapur. Kipas lama berbunyi bising. Saya mendengar bunyi rempit di luar. Bau sambal masih melekat di tangan saya. Sebelum tidur, Mak Cik Fatimah berkata dari luar pintu, "Esok, Mak Cik akan bawa kamu jumpa orang yang ajar Mak Cik erti hati." "Siapa tu, Mak Cik?" tanya saya. Mak Cik menjawab perlahan, "Orang yang pernah benci nasi ayam macam kamu dulu." Saya berbaring kaku, tidak tahu apa yang menanti saya esok. Tetapi satu perkara yang saya tahu, hati saya sedang mencair seperti minyak panas yang meresap ke dalam butiran beras, menjadikannya wangi. Hari keempat pembelajaran saya, Mak Cik Fatimah mengejutkan saya seawal 4.30 pagi. "Hari ni kita pergi pasar pagi di Selayang, nak." Sebuah lori buruk membawa kami melalui jalan raya yang masih gelap. Pasar Borong Selayang terang benderang dengan lampu Kalimantan putih, bau ikan masin, sayur segar dan darah ayam bercampur baur. Mak Cik Fatimah membawa saya terus ke gerai menjual ayam milik Pak Cik Saleh. Pak Cik Saleh berumur dalam lingkungan 65 tahun, kurus kering, memakai baju singlet pudar. Tangan kirinya kudung dari paras siku. Mak Cik Fatimah memberi salam. "Pak Cik Saleh, hari ni saya bawa cucu angkat dari Perancis." Pak Cik Saleh memandang saya dari atas ke bawah, kemudian tersenyum sinis. "Orang Perancis? Datang nak jual nasi ayam di Paris, kan?" Saya terkejut sehingga ternganga. Mak Cik Fatimah ketawa. "Berita dah tersebar luas ya, Pak Cik." Pak Cik Saleh menunjuk ke arah papan kayu lama di sebelah gerainya dengan sebelah tangannya. Tertulis, "Ayam kampung Pak Cik Saleh, dulu seekor 10,000. 20 tahun dulu, Pak Cik adalah orang yang paling benci nasi ayam dalam dunia ni." Pak Cik Saleh mula bercerita tanpa disuruh. "Masa muda, Pak Cik jadi askar, berkhidmat di United Kingdom selama 3 tahun. Makan steak, makan pai. Rasa diri ni hebat sangat. Balik Malaysia, anak perempuan Pak Cik sakit tenat, duit habis semua. Isteri Pak Cik terpaksa jual nasi ayam tepi jalan. Pak Cik marah sangat, cakap dia jual benda murah, memalukan keluarga. Hari pertama isteri Pak Cik hidang nasi ayam, Pak Cik lempar pinggan tu ke tengah jalan." Mak Cik Fatimah mengangguk. "Saya ingat hari tu, Pak Cik. Saya ada di situ nak membeli." Pak Cik Saleh tersenyum sedih. "Malam tu, anak Pak Cik demam panas sampai sawan. Hospital minta RM3,000. Pak Cik tak ada 1 sen pun. Isteri Pak Cik menangis. Cakap hari tu dia untung jual nasi ayam RM120. Pak Cik peluk anak sepanjang malam. Subuh esoknya, anak Pak Cik sedar. Ayat pertama dia cakap, 'Ayah, adik lapar nasi ayam.' Pak Cik menangis teresa-isak. Hari tu, Pak Cik makan nasi ayam buatan isteri Pak Cik buat kali pertama. Paling sedap dalam hidup." Pak Cik Saleh berhenti bercerita, mengesat air mata dengan sebelah tangannya. Lepas tu, Pak Cik berhenti jadi askar, mula bela ayam kampung untuk isteri. Setiap ekor ayam yang Pak Cik bela dengan hati. Sebab Pak Cik tahu, ayam ni akan jadi nasi ayam untuk seseorang yang mungkin sedang lapar atau sedang bersedih. Saya berdiri kaku. Pak Cik Saleh mengambil seekor ayam dan menghulurkannya kepada saya. "Hari ni Pak Cik bagi percuma. Bawa balik ke Paris. Beritahu orang Paris, ayam ni pernah berjalan-jalan di reban kecil di Selayang, pernah makan dedak dan cacing dan pernah dibela oleh orang yang paling benci nasi ayam." Saya menyambut ayam itu dengan kedua-dua belah tangan. Air mata mengalir di pipi. Mak Cik Fatimah mengusap belakang saya. "Nampak tak nak? Setiap pinggan nasi ayam ada ceritanya. Kalau kita tak pernah rasa sakit, kita tak akan tahu betapa dalamnya rasa sedap tu." Kami tiba di gerai pada pukul 9 pagi. Saya memotong ayam dari Pak Cik Saleh dahulu. Tangan saya menggeletar sehingga pisau terlepas. Mak Cik Fatimah tidak marah, hanya tersenyum dan berkata perlahan, "Ayam ni datang jauh dari Selayang. Hormat sikit." Tengah hari, gerai penuh lagi. Saya menghidangkan pinggan pertama kepada Pak Cik penjual loteri. Pak Cik itu memandang ayamnya dan bertanya, "Ayam hari ni besar lain macam, Mak Cik."
Makcik Fatimah tersenyum. Ayam dari Pakcik Saleh. Pakcik itu menadah tangan. Alhamdulillah, terima kasih Pakcik Saleh. Pukul 3 petang, Makcik Fatimah membawa saya menghantar nasi ayam ke wad kanak-kanak di sebuah hospital. Wad itu penuh dengan pesakit kanser. Makcik menderma 100 bungkus nasi ayam setiap minggu. Seorang budak kecil, kurus dan pucat, mengangkat tangan mengucapkan terima kasih, lalu menyuap nasi dengan perlahan. Saya memandang sehingga air mata saya berlinang. Makcik Fatimah berbisik, budak ni hanya boleh makan sikit setiap hari. Tapi makcik nak dia rasa gembira setiap hari. Malam itu, saya menulis resepi sambal istimewa makcik, tetapi saya memadam dan menulisnya semula. Kerana saya sedar, resepi sebenar bukanlah pada sukatan, tetapi pada kisah Pakcik Saleh, pada senyuman kanak-kanak di hospital, pada air mata isteri Pakcik Saleh yang pinggannya pernah dilempar. Saya mengeluarkan telefon dan menghantar mesej kepada Encik Izham. Esok, saya akan tambah menu baru di Paris, nasi ayam selayang. Harga sama macam di Malaysia. Semua keuntungan akan didermakan kepada hospital kanak-kanak. Mesej dibalas serta-merta. Teruskan, Amelia. Saya akan bantu cari penaja. Saya berbaring di atas tikar di bilik sebelah dapur. Bau halia dari periuk yang masih suam memenuhi ruang. Saya tersenyum dalam kegelapan, merasa hati yang pernah sekeras batu kini mencair menjadi sup jernih, sedia untuk sesiapa sahaja yang kelaparan. Hari terakhir sebelum pulang ke Paris. Makcik Fatimah mengejutkan saya seawal pukul 4 pagi. Hari ni, kamu uruskan gerai sorang-sorang. Makcik akan duduk tengok saja. Saya berdiri menggeletar di hadapan periuk rebusan ayam yang besar. Api biru sama di bawah periuk. 300 ekor ayam tersusun di atas meja. Pukul 6 pagi, pelanggan pertama tiba. Pakcik penjual loteri. Makcik Fatimah ada. Saya menunduk hormat. Makcik berehat hari ni, Pakcik. Saya yang masak. Pakcik itu tersenyum. Kalau macam tu, nak cuba air tangan chef dari Paris. Saya mencedok nasi, menyukat sup, meletakkan ayam, menghiris timun. Tangan saya terketar-ketar sehingga sup panas tertumpah ke tangan. Tapi saya tidak berhenti. Pukul 7 pagi, gerai sesak. Sekumpulan pelajar sekolah datang. Kak, hari ni ada telur rebus percuma macam semalam tak? Saya tersenyum. Ada. Tapi kena janji dapat markah bagus dalam peperiksaan. Ya. Mereka ketawa serentak. Pukul 8 pagi, berita tersebar. Hari ini, chef Perancis masak sendiri. Barisan pelanggan melimpah ke jalan besar. Polis trafik terpaksa datang membantu. Pukul 9 pagi, saya berlari ke penatan. Suara Makcik Fatimah kedengaran dari sudut gerai. Perlahan-lahan, nak, jangan tergesa-gesa. Orang makan bukan setakat nasi, tapi dia makan hati kita sekali. Pukul 10 pagi, 200 ekor ayam habis. Saya menjerit. Lagi sejam saja, stok nak habis. Orang ramai semakin meluru masuk. Pukul 11 pagi, pihak media tempatan tiba. TV3, Astro Awani, Berita Harian. Seorang wartawan menghulurkan mikrofon. Chef Amelia, kenapa datang jual nasi ayam di Malaysia? Saya tercungap-cungap sebab saya nak orang Malaysia dapat rasa masakan Chef Michelin secara percuma untuk satu hari. Gelak tawa, bergema. Tepat tengah hari, semua 300 pinggan habis licin. Saya berdiri basah kuyup di hadapan pintu. Orang ramai masih menunggu. Seorang makcik mengangkat tangan. Terima kasih, nak. Sedap sangat hari ni. Makcik Fatimah berjalan keluar dan memeluk saya erat. Bagus, nak. Hari ni kamu buat lagi sedap daripada makcik. Pukul 3 petang, makcik menghantar saya ke lapangan terbang. Di dalam kereta, Makcik Fatimah memberikan sebuah kotak kecil. Buka bila dah sampai Paris nanti. Pesawat berlepas dari KLIA. Saya duduk di tepi tingkap, memandang Kuala Lumpur yang semakin mengecil. Air mata mengalir tanpa sedar. Di dalam pesawat, saya membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebotol sambal istimewa yang baru ditumbuk dan sekeping nota tulisan tangan makcik. Anakku, sambal sebotol ni makcik tumbuk dengan kedua-dua belah tangan makcik. Makcik tumbuk perlahan-lahan sebab makcik nak ia tahan lama dengan kamu. Kalau suatu hari nanti kamu penat, buka botol ni. Bau halia akan bawa kamu pulang pada makcik. Makcik akan tunggu di gerai setiap hari. Tunggu hari kamu balik masak nasi ayam dengan makcik lagi. Sayang kamu, Makcik Fatimah.
Saya memeluk botol itu erat, menangis sehingga seorang pramugari datang bertanya, "Cik okey ke?" Saya tersenyum. Saya rindu rumah. Pesawat mendarat di Charles de Gaulle pada waktu subuh. Hujan lebih lebat dari hari saya bertolak. Encik Izham menunggu bersama pasukannya. Esok kita buka cawangan kedua? Saya menggeleng. Bagi saya rehat sehari. Saya ada buah tangan untuk semua. Saya membuka botol sambal Mak Cik Fatimah. Bau halia segar memenuhi van. Semua kaki tangan menarik nafas serentak. Bau ni. Saya tersenyum. Bau rumah. Malam itu, saya membuka semula cawangan pertama nasi ayam Paris. Tapi kali ini, saya tidak menjual. Saya berikannya secara percuma. 300 pinggan untuk mereka yang pernah beratur dalam hujan pada hari pertama. Orang beratur sekali lagi. Tetapi kali ini, semua orang tersenyum. Kerana mereka tahu, di dalam pinggan itu ada lebih daripada sekadar ayam dan nasi. Ada kisah Pak Cik Saleh, ada senyuman kanak-kanak di hospital, ada air mata Mak Cik Fatimah. Saya menghidangkan pinggan terakhir kepada seorang budak lelaki Perancis. Budak itu bertanya, "Kenapa bagi percuma?" Saya tunduk dan berbisik. "Sebab hari ni hari jadi seorang makcik di Malaysia." Umur dia 75 tahun. Dia cakap dia nak semua orang gembira. Budak itu tersenyum lebar dan menundukkan kepala, meniru gaya hormat yang saya ajarkan. Malam itu, saya duduk sendirian di dapur yang telah ditutup. Saya membuka botol sambal makcik, menyuap nasi ayam terakhir. Bau halia membawa kembali kenangan. Pasar Borong Selayang, Masjid Jamik, wad kanak-kanak. Saya menadah tangan ke udara. "Terima kasih makcik. Sekarang saya faham kenapa nasi ayam boleh tawan Paris." Bau halia masih berlega. Kali ini ia bukan bau kekalahan, bukan juga bau kemenangan. Ia adalah bau kasih sayang yang mengembara dari sebuah lesung batu di Selayang, merentasi benua, terus ke jantung kota Paris, dan ia akan kekal bersama saya selamanya. 6 bulan kemudian, nasi ayam Paris mempunyai 4 cawangan. Di Le Marais, Les Halles, Montparnasse dan yang terbaru dibuka semalam di Saint-Denis. Semua cawangan menggunakan ayam daripada ladang Pak Cik Saleh, diterbangkan setiap minggu. Sambal ditumbuk segar menggunakan lesung batu dari Mak Cik Fatimah. 20% keuntungan dihantar pulang ke Malaysia untuk hospital kanak-kanak. Tetapi malam ini, saya berdiri menggeletar di dapur cawangan pertama. Tangan saya sejuk beku walaupun cuaca Paris semakin hangat. Encik Izham masuk. Esok, Le Monde akan siarkan berita besar. Chef 2 bintang Michelin tinggalkan restoran Perancis. Kini jual nasi ayam sepenuh masa. Lengkap dengan gambar awak memakai apron bunga-bunga Mak Cik Fatimah. Saya mengangguk, tetapi dalam hati saya tahu ribut akan melanda. Keesokan paginya, berita itu meletup. Amelia Lauren hianati dunia kulinari Perancis. Bintang Michelin jatuh ke taraf penjaja jalanan. Telefon berdering tanpa henti. Wartawan berkumpul di hadapan rumah saya. Rakan-rakan chef lama menghantar mesej cercaan. "Kau memalukan Perancis." Pukul 3 petang, pihak Michelin menelefon secara rasmi. Kami dengan ini menarik balik kedua-dua bintang dari Le Sceptre. Dan kami tidak akan mempertimbangkan mana-mana cawangan nasi ayam Paris dalam sistem kami. Saya terduduk di lantai dapur. Botol sambal Mak Cik Fatimah jatuh dan pecah. Bau halia memenuhi bilik. Pasukan saya berdiri sambil menangis. "Chef, kita nak tutup kedai ke?" Saya mengangkat muka. Air mata mengalir, tetapi saya tersenyum. "Tak. Esok kita buka macam biasa dan kita bagi lagi 300 pinggan percuma untuk orang yang pernah kutuk kita." Malam itu, saya menaiki penerbangan segera ke Malaysia tanpa memberitahu sesiapa. Pukul 3 pagi, saya mengetuk pintu rumah Mak Cik Fatimah. Mak Cik membuka pintu dengan baju tidur kartunnya. "Kenapa datang pukul 3 pagi ni nak?" Saya memeluk Mak Cik erat, menangis seperti kanak-kanak. "Bintang Michelin saya dah hilang, Mak Cik. Mereka kata saya jual makanan murah." Mak Cik Fatimah mengusap belakang saya. "Bintang tu di langit. Nak, hati orang di sini." Dia memegang bahu saya. "Esok Mak Cik ada kerja besar. Kamu nak tolong?" Keesokan paginya, Mak Cik Fatimah membawa saya ke sebuah majlis pengebumian. Jenazah Pak Cik Saleh. Dia terbaring kaku di dalam keranda. Sebelah tangannya diletakkan di atas dada. Di sebelah keranda, papan ayam kampung Pak Cik Saleh ditutup dengan kain hitam. Isteri Pak Cik Saleh menangis teresa-esak. "Dia pergi malam tadi."
Sebelum pergi dia pesan, beritahu Chef Amelia, ayam terakhir yang aku hantar ke Paris, aku bela dengan sepenuh hati. Saya berdiri kaku, kemudian melutut dan sujud di hadapan keranda. Terima kasih, Pak Cik. Setiap ekor ayam Pak Cik yang buat saya jadi macam hari ni. Petang itu, kawasan tanah perkuburan dipenuhi orang. Semua orang memegang sepinggan nasi ayam yang dimasak oleh Mak Cik Fatimah, diedarkan percuma. Mereka makan dalam diam. Tiada siapa yang bercakap, tetapi semua orang menangis. Mak Cik Fatimah berbisik, nampak tak, nak? Pak Cik Saleh dah tak ada, tapi nasi ayam dia masih ada, sebab hati orang masih ada. Malam itu saya duduk di sebelah isteri Pak Cik Saleh. Dia menghulurkan sebuah buku akaun lama. Arwah tulis, kalau dia meninggal, dia nak Chef Amelia jaga reban ayam dia. Hantar ayam ke Paris setiap minggu. Dia kata, nasi ayam mesti sampai ke hati orang. Saya memeluk buku itu erat, menangis sehingga kering air mata. Keesokan paginya, saya kembali ke Paris. Berita tentang reban ayam Pak Cik Saleh sudah tersebar. Wartawan menunggu di lapangan terbang. Chef Amelia, adakah anda akan tutup restoran? Saya menunduk hormat. Tidak. Esok kami akan buka cawangan kelima dan kami akan menamakannya Nasi Ayam Pak Cik Saleh. Setiap pinggan akan diletakkan nota kecil. Ayam ini pernah berjalan-jalan di Selayang dan dibela oleh orang yang pernah paling membenci nasi ayam. Para wartawan terdiam. Saya berjalan keluar dari lapangan terbang. Hujan turun dengan lebat, tetapi saya tersenyum. Kerana saya tahu, bintang Michelin mungkin hilang, tetapi bintang yang sebenar adalah bintang yang bersinar di hati setiap orang yang makan nasi ayam, dan bintang itu tidak akan pernah padam. Setahun kemudian, musim bunga di Paris. Nasi ayam Pak Cik Saleh mempunyai 12 cawangan di seluruh Perancis, dari Lyon ke Marseille, dari Nice ke Lille. Setiap cawangan menggunakan ayam dari ladang baru yang saya bina di Selayang, bernama Ladang Pak Cik Saleh, diuruskan oleh anak-anak yatim yang pernah menerima nasi ayam percuma dari Mak Cik Fatimah. Tetapi pagi ini, saya berdiri menggeletar di bilik mesyuarat utama Michelin di Paris. Meja kayu owak yang panjang. 10 orang pengarah Michelin Perancis duduk berbaris dengan wajah serius. Pengarah utama mengangkat sebuah fail. Chef Amelia Lauren, kami memanggil anda hari ini untuk memaklumkan bahawa kami akan menganugerahkan bintang Michelin pertama kepada restoran nasi ayam Pak Cik Saleh Cawangan Le Marais. Bilik itu senyap sunyi. Saya berdiri kaku, air mata mengalir tanpa sedar. Pengarah itu tersenyum. Kami mengambil masa 9 bulan untuk membuat penilaian secara rahsia. Setiap pelanggan berkata perkara yang sama. Ini bukan sekadar makanan, ini adalah kasih sayang. Michelin tidak pernah memberi bintang kepada restoran berharga €15 sebelum ini, tetapi kali ini kami membuat pengecualian. Kerana anda telah mengajar kami bahawa kehebatan tidak diukur pada harga, tetapi pada hati. Saya menunduk hormat di tengah-tengah bilik mesyuarat itu. Terima kasih bagi pihak Mak Cik Fatimah, Pak Cik Saleh dan anak-anak yatim di Selayang. Berita itu meletup sekali lagi, tetapi kali ini ia berita baik. Petang itu, saya mengadakan majlis di cawangan pertama. Saya menjemput Mak Cik Fatimah, anak perempuan Pak Cik Saleh dan 10 orang anak yatim untuk terbang terus dari Malaysia. Mak Cik Fatimah memakai baju kurung sutera berwarna ungu, mencedok nasi ayam dengan tangannya sendiri. Seorang wartawan bertanya, Mak Cik, apa perasaan Mak Cik nasi ayam dapat bintang Michelin? Mak Cik Fatimah tersenyum lebar. Mak Cik gembira, tapi Mak Cik lagi gembira sebab budak-budak ni dapat makan kenyang. Bintang ni bukan untuk Mak Cik, tapi untuk orang yang pernah lapar. Malam itu, saya membawa mereka semua berjalan di tebing Sungai Sene. Cahaya Menara Eiffel menerangi malam. Mak Cik Fatimah berhenti. Tengok, nak, Sungai Sene ni cantik. Tapi Sungai Klang lagi cantik. Saya ketawa. Mak Cik nak balik Malaysia bila? Esok pagi. Mak Cik kena rebus ayam untuk orang yang tunggu di kampung baru, jawabnya. Saya memeluk Mak Cik erat. Nanti saya hantar ke lapangan terbang. Sebelum menaiki pesawat, Mak Cik Fatimah memberikan sebuah kotak kecil, buka bila dah sampai rumah. Di dalam teksi, saya membuka kotak itu. Di dalamnya ada bintang kertas berwarna emas yang dilipat oleh anak-anak yatim dengan sekeping nota.
Terima kasih Kak Amelia sebab bagi kami makan setiap hari. Kami akan belajar rajin-rajin supaya satu hari nanti kami pula boleh masak nasi ayam untuk akak. Saya menangis lagi. Pesawat Makcik Fatimah berlepas, dia memeluk saya buat kali terakhir. Ingat, nak, bintang Michelin boleh hilang, tapi bintang yang budak-budak ni bagi akan ada dengan kamu selamanya. Saya memandang pesawat itu hilang di ufuk, kemudian berpaling memandang ke arah terminal. Saya menunduk hormat. Terima kasih, Malaysia, kerana mengajar saya bahawa kehebatan sebenar bukan terletak pada bintang di langit, tetapi pada senyuman orang yang pernah kelaparan. Bau halia segar masih berlegar. Kali ini ia bukan bau sebuah pengembaraan, tetapi bau kepulangan yang bernama kasih sayang. 2 tahun kemudian. Musim hujan di Kuala Lumpur. Ladang Pakcik Seleh di Selayang telah berkembang menjadi 10 ekar. Reban ayam serba baru. 30 orang anak yatim telah membesar menjadi remaja. Semuanya memakai kemeja T kuning dengan logo ladang. Setiap pagi, mereka melepaskan ayam berlari di padang. Setiap petang, mereka duduk makan nasi ayam bersama-sama. Hari ini adalah hari jadi Makcik Fatimah yang ke-80. Gerai di kampung baru masih sama, meja plastik, kerusi lipat. Tetapi di sebelahnya, ada sebuah plak tembaga baru, gerai nasi ayam Makcik Fatimah, cawangan pertama di dunia yang memenangi bintang Michelin. Saya terbang terus dari Paris dan tiba pada pukul 5 pagi, membawa kek coklat dari Ladure. Makcik Fatimah menunggu di hadapan pintu. Rambutnya sudah putih sepenuhnya, tetapi senyumannya masih lebar seperti dahulu. Sampai pun kamu. Hari ni Makcik nak tutup kedai, biar kamu sorang yang masak. Saya ketawa sambil mengesat air mata. Saya tak larat sorang, Makcik. Makcik tersenyum. Nanti, budak-budak datang tolong. Pukul 7 pagi, 30 orang anak yatim itu mengangkat meja ke tengah jalan. Sebuah papan kayu besar tertulis, hari ini percuma 800 pinggan sempena hari jadi Makcik Fatimah ke-80. Orang ramai sudah beratur sejak pukul 4 pagi. Pakcik penjual loteri yang sama berada di barisan hadapan. Dah 80 tahun ya, Makcik? Makcik Fatimah ketawa. Dah tua dah, Pakcik. Pukul 8 pagi, saya berdiri di hadapan periuk besar merebus ayam. Anak-anak yatim berlari menghidang. Suara gelak tawa memenuhi jalan. Pukul 9 pagi, Encik Isham tiba dari Paris membawa sebuah kotak besar, hadiah daripada pasukan di Paris. Apabila dibuka, ia adalah replika bintang Michelin kedua, tetapi kali ini terukir untuk Makcik Fatimah yang mengajar dunia bahawa rasa sebenar adalah kasih sayang. Makcik Fatimah menangis sambil memeluk Encik Isham. Terima kasih, nak. Tengah hari, Perdana Menteri Malaysia singgah untuk makan nasi ayam di tepi jalan. Wartawan mengambil gambar. Tajuk utama akhbar esok, PM nikmati nasi ayam RM5 bersama chef bintang Michelin. Pukul 3 petang, salah seorang anak yatim bernama Aisyah, 16 tahun, berdiri menyanyikan lagu Selamat Hari Jadi untuk Makcik dengan suara yang merdu. Makcik Fatimah yang kami sayang, terima kasih kerana besarkan kami dengan nasi ayam. Hari ini, saya dapat tawaran belajar perubatan. Semua orang bertepuk tangan. Makcik Fatimah menangis lebih teruk. Pukul 5 petang, hujan turun dengan lebat, tetapi orang ramai masih menunggu. Makanan sudah lama habis, tetapi tiada siapa yang berganjak. Makcik Fatimah mengambil mikrofon lama. Hari ini, Makcik nak cerita satu kisah. Dia berdiri di tengah jalan, basah kuyup. 60 tahun dulu, Makcik masih budak. Mak ayah meninggal. Makcik terpaksa jual nasi ayam untuk sara adik-adik. Hari pertama laku 3 pinggan saja. Makcik ingat nak putus asa. Tapi ada seorang pakcik beli, dia cakap, sedap, nak, teruskan menjual ya. Ayat tu yang buat Makcik terus menjual sampai hari ni. Makcik Fatimah berpaling memandang saya. Hari ni, Makcik ada seorang anak angkat dari Perancis. Dia pernah pandang rendah pada nasi ayam Makcik, tapi dia juga yang bawa nasi ayam Makcik sampai ke Paris. Makcik bangga sangat dengan kamu, nak. Saya menangis sambil memeluk Makcik di tengah-tengah hujan lebat. Malam itu, kami duduk di dalam gerai. Anak-anak yatim menyanyi. Makcik Fatimah mencedok pinggan nasi ayam terakhir untuk saya. Makanlah. Pinggan ni Makcik masak khas untuk kamu. Saya menyuap suapan pertama. Air mata mengalir.
Rasanya sama seperti hari pertama saya di Paris, tetapi kali ini ia penuh dengan rasa kasih sayang. Makcik Fatimah berbisik, ingat tak makcik pernah cakap, bila hati dah sampai, rasa pun sampai. Saya mengangguk. Saya ingat, makcik, dan sekarang saya faham. Kasih sayang sebenar bukan tentang berapa banyak bintang yang kita ada, tapi tentang memastikan orang yang pernah lapar tidak akan lapar lagi. Hujan masih turun, tetapi di dalam gerai terasa hangat. Bau halia segar berlegar seperti bau rumah yang tidak akan pernah berubah. 5 tahun kemudian, musim luruh di Paris, saya berdiri di atas pentas di Théâtre de l'Odéon, lampu sorot menerangi saya. Di bawah, 3,000 orang penonton chef dari seluruh dunia, wartawan dan anak-anak yatim dari ladang Pak Cik Saleh yang diterbangkan khas dari Malaysia. Hari ini adalah majlis anugerah James Beard Humanitarian of the Year. Pengacara membacakan nama pemenang. Anugerah ini diberikan kepada Chef Amelia Lauren dan Makcik Fatimah dari Kampung Baru yang telah menjadikan sepinggan nasi ayam berharga RM5 sebagai simbol harapan untuk anak-anak yatim di seluruh dunia. Tepukan gemuruh bergema. Makcik Fatimah memakai baju kurung songket emas berjalan ke atas pentas menggunakan tongkat. Umurnya sudah 85 tahun, tetapi matanya masih bersinar. Saya sujud di kakinya di atas pentas. Makcik mengusap kepala saya dan bercakap di mikrofon dalam bahasa Melayu. Seorang anak yatim menterjemahkannya ke bahasa Inggeris. Makcik berterima kasih pada semua, tapi makcik buat semua ni bukan untuk anugerah. Makcik buat sebab makcik pernah lapar dan makcik tak nak ada budak lain yang kena rasa lapar lagi. Makcik Fatimah mengeluarkan bintang Michelin pertama yang pernah dimenanginya, mengangkatnya tinggi, kemudian meletakkannya di atas lantai pentas. Bintang ni, makcik tak nak. Makcik pulangkan pada dunia untuk ditukar dengan sepinggan nasi untuk seorang anak yang lapar. Dewan senyap sunyi kemudian meletus dengan tepukan gemuruh yang berpanjangan selama 5 minit. Malam itu, kami mengadakan jamuan di Jardin du Luxembourg. Meja plastik, kerusi lipat, 3,000 pinggan nasi ayam diedarkan percuma. Anak-anak yatim dari ladang Pak Cik Saleh berdiri mencedok nasi. Aisyah, yang kini seorang doktor, berdiri di sebelah Makcik Fatimah, memakai kot putihnya. Makcik Fatimah berbisik kepada saya, "Nampak tak, nak? Pinggan nasi ayam pertama makcik laku 3 pinggan. Hari ni 3,000 pinggan. Tapi perasaan makcik masih sama macam hari pertama." Saya tersenyum sebab makcik masak dengan hati dalam setiap pinggan. Makcik mengangguk. "Dan kamu juga." Sebelum majlis berakhir, Makcik Fatimah memberikan kotak terakhir kepada saya. Buka bila sampai rumah. Saya tiba di apartmen saya di Paris pada pukul 2 pagi. Saya membuka kotak itu. Di dalamnya ada lesung batu lama milik makcik dengan sekeping nota yang ditulis dengan tangan yang terketar-ketar. "Anakku, lesung batu ni makcik guna untuk tumbuk sambal sejak kamu belum lahir lagi. Hari ni makcik serahkan pada kamu. Gunalah untuk tumbuk sambal untuk anak cucu kamu nanti. Dan beritahu mereka, tak kira dunia berubah macam mana pun, kalau kita masak dengan hati, rasa itu akan sampai selamanya. Makcik sayang kamu." Makcik Fatimah, yang sentiasa menunggu di Kampung Baru. Saya memeluk lesung batu itu erat, menangis sehingga pagi. Keesokan paginya, saya terbang pulang ke Malaysia. Saya tiba di gerai Makcik Fatimah pada pukul 7 pagi. Makcik sedang merebus ayam. Rambutnya putih sepenuhnya, tetapi senyumannya masih lebar. "Dah balik, nak?" Saya menunduk hormat. "Saya dah balik rumah, makcik." Makcik Fatimah mencedok pinggan nasi ayam pertama. "Makan dulu. Lepas tu, kita pergi rebus ayam sama-sama." Saya menyuap suapan pertama. Bau halia segar tercium, sama seperti hari pertama saya tiba di Kampung Baru. Tetapi kali ini, saya tahu, keajaiban sebenar Malaysia bukanlah pada senyumannya, bukan pada budi bahasanya, bukan juga pada nasi ayamnya, tetapi pada kemampuannya untuk mengubah orang yang pernah sombong menjadi rendah diri dan memastikan orang yang pernah lapar tidak akan lapar lagi. Saya menunduk hormat di tengah-tengah gerai itu. Terima kasih Malaysia kerana mengajar saya bahawa kehebatan sebenar tidak diukur pada berapa banyak bintang, tetapi pada hati yang kita curahkan dalam setiap hidangan dan dalam setiap kehidupan yang kita sentuh. Bau halia segar masih berlegar. Ia adalah bau keajaiban yang bernama kasih sayang.